Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah SWT. Okey, baik, insyaAllah pada pagi ini pihak Masjid Jami' Sultan Syamsuddin akan mengadakan satu program daurah kitab Asas Akidah Imam Al-Ghazali, insyaAllah, yang akan diadakan di Dewan Masjid Jami' Sultan Syamsuddin, Dewan Asy-Syafi'i. Jadi kehadiran tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah amat-amat dialukan. Jadi bagi sesiapa yang belum mendaftar dan ingin hadir, boleh terus walk in untuk datang. Pendaftaran masih dibuka. InsyaAllah makan sarapan pagi dan juga tengah hari disediakan. Jadi jangan risau, di sini depan saya bersama Bilal, kita yang merangkap pembantu pengurusan jenazah, yang kalau dekat masjid sini kita kenal lah. Okay, ni Al-Fadhil Ustaz Muaz, ni penceramah kita hari ini, insyaAllah. Jadi siapa yang masih berhajat, bolehlah terus datang ke Masjid Jami'. Ada. Saya minta Ustaz pakai iPad. Kabel aku bukan je. Sini dah. Dia dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berhimpun dan berkumpul dalam satu majlis ilmu, iaitu majlis daurah kita 10 asas akidah Imam Al-Ghazali. InsyaAllah daurah kitab kita pada pagi ini akan disampaikan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Saiful Akil. Oleh itu, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Halim Hilmi bin Mansuraini untuk memimpin bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Habib Hilmi. Jadi atau cara berikutnya adalah ucapan alu-aluan yang akan disampaikan oleh pengurus Masjid Jami' Sultan Syamsuddin Bandar Baru Saleh Tinggi, berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Muaz bin Yahya. Saya menjemput Ustaz pengurus masjid Ustaz Ahmad Muaz untuk menyampaikan sepatah dua kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Saiful Aqil Naim, pembimbing daurah kita pada pagi ini, pada hari ini dan seterusnya, pada Jawatankuasa Masjid Jami' Sultan Syamsuddin Bandar Baru Saleh Tinggi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita dikumpulkan pada pagi ini dan satu majlis ilmu yang insya-Allah kita akan mengupas, kita akan melihat sepuluh asas akidah daripada Imam Al-Ghazali dan melalui kitabnya Arba'in fi Usuluddin, yang mana kita akan sentuh bab atau bahagian akidah daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang insya-Allah akan dibimbing dan dikupas oleh ustaz kita, walaupun nampak muda lagi, dan masih bolehlah, yang mana ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak yang belum berkahwin, bolehlah merisik-risik dulu ustaz kita ni. Insya-Allah boleh tak? Kita santai-santai je. Okey. Ustaz kita ni merupakan seorang daripada calon PhD lah di Universiti Malaya. Bidang kajian dia pun amat hebat, berkenaan dengan berkenaan dengan aspek kosmologi kosmologi, berkenaan daripada perbandingan di antara kosmologi Imam Al-Razi dengan Ibn Taymiyah. Dan juga ustaz kita ni juga telah mengarang beberapa buah kitab. Walaupun muda lagi dah karang beberapa buah kitab dan telah menulis banyak ataupun beberapa artikel-artikel ilmiah. Alhamdulillah kita dapat bawa ke masjid kita, dan insya-Allah Ustaz Saiful Aqil kita ni juga kita akan bawa dan akan masukkan dalam senarai pengkuliah bulanan kita insya-Allah yang akan bermula pada 30 November ini, mula kuliah subuh. Iaitu kitab Aqidah Ahli Iman, insya-Allah. Jadi pada semua jemaah saya juga menjemputlah untuk hadir, bukan sekadar pada hari ini. Kita bersama dengan ustaz kita daripada pagi sampai petang insya-Allah, dan juga pada 30 November nanti akan ada satu kuliah subuh. Sebab kita dah hujung tahun, jadi saya terpaksa atur macam tu dululah. Nanti bila masuk tahun baru insya-Allah kita akan bagi jadual tetap pada ustaz untuk menyampaikan kuliah dan terusnya menyampaikan dakwahnya lah di bumi Bandar Baru Saleh Tinggi khususnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Barunya, pada yang bahagia ustaz kerana menerima jemputan kami, dan terima kasih juga kepada para hadirin dan hadirat yang dapat meluangkan masa untuk menimba pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya sudahi wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanpa berbual masa lagi, saya menjemput bahagia Fadil Ustaz Saiful Aqil untuk menyampaikan acara kita. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله. ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil, sahabat saya, juga guru saya iaitu Al-Fadil Ustaz Muaz Hafizahullah Ta'ala, atas jemputan yang sangat
berbesar hati untuk saya menerimanya sebagai usaha untuk berkhidmat kepada umat Selangor umumnya dan umat sekitar Salak ni, Bandar Salak ni secara khususnya, dan juga para hadirin wal hadirat, tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, para asatizah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Yang mana pertamanya ataupun keduanya pula lah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada ahli khidmat bagi majlis ini, di mana guru saya Fadlatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, Datuk Syekh Khalil Hafizahullah menyebutkan bahawa man khadima khudima wa man khadama khudima. Sesiapa yang mana ia berkhidmat kepada orang lain, maka satu hari nanti Allah akan hantar orang-orang mukmin untuk berkhidmat kepadanya. Berkhidmat dan membantu orang Islam ni adalah satu sikap dan ruh yang dah lama hilang dalam kalangan umat Islam. Kerana nafsu kita ni lebih cenderung untuk orang berkhidmat kepada kita. Nafsu kita lebih cenderung untuk kita susun, untuk orang susun kerusi dekat kita daripada kita yang susun kerusi dekat orang. Kerana itu para ulama menyebutkan, idza ahabballahu 'abdan istakhdamahu. Apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan gunakan hamba tersebut ke arah berkhidmat kepada umat Islam, berkhidmat kepada orang lain. Sekecil-kecil khidmat yang umat Islam, khususnya ahli jemaah ni tak apa kan. Misalnya ada yang susun kursi, ada yang jadi AJK air minuman, ada yang susun segala ni, ada yang menyumbang kepada infrastruktur ini. Semuanya ini merupakan hasil ataupun manifestasi tanda bahawa Allah Ta'ala masih menyayangi kita. Jadi kita perlu bersyukur, mensyukuri dan mengucapkan terima kasih kepada mereka yang dah sanggup merendah diri untuk berkhidmat. Jadi menjadi kewajipan saya lah untuk ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan insya-Allah pada pagi dan sehingga tengah hari sekejap lagi, insya-Allah kita akan mula bacakan sebuah kitab yang nama dia adalah Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin ini merupakan sebuah kitab di mana ia ditulis oleh seorang ulama yang agung pada sekitar kurun 4 dan 5 Hijrah, iaitu sekitar daripada tahun 300 ke 500 Hijrah, iaitu sebenarnya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang mana Imam Ghazali ni kebanyakannya masyarakat di alam Melayu ni lebih kenal beliau sebagai seorang ahli sufi, ahli tasawuf. Boleh dikatakan tak ada satu masjid pun melainkan dalam jadual ada ataupun pernah ada kuliah Hidayatul Hidayah. Kita Imam Al-Ghazali. Dia antara salah satu nama yang mana mempunyai satu timbangan yang sama macam Al-Imam An-Nawawi. Daripada sudut talaqqatil ummah bil qabul, daripada sudut umat manusia ni secara zaman berzaman, generasi dan generasi ia diterima. Dahsyatnya beliau daripada kurun mana? Kurun 4 dan 5 Hijrah yang saya sebutkan tadi, di mana kurun ni merupakan kurun yang sangat lama lah, nak nisbahkan kepada kita dah berjarak lebih kurang 1000 tahun. Namun kitab-kitab beliau Allah masih kekalkan. Kita ni kadang-kadang kalau tulis apa-apa pun, walaupun duduk di era yang dah ada digitalisasi, kalau kita tulis pun kita pun tak jamin adakah lagi 10 tahun orang akan baca tulisan kita. Kan, kadang-kadang WhatsApp family ni dah habis WhatsApp bakar. Dah tak ada lah. Tapi catatan kalau datang pada 1000 tahun dulu, di mana zaman tu tak ada lagi Google Drive, pen drive pun tak ada, boleh simpan semua dalam bentuk catatan manuskrip. Tapi takdirnya Allah Ta'ala masih mengekalkan penulisan Imam Al-Ghazali untuk 1000 tahun sampai sekarang.
Dan di sini ulama menyebutkan, kalaulah kita sebutkan bahawa Al-Quran itu antara mukjizatnya ialah kekal sehingga hari ini, maka karamah para ulama ialah kitab mereka kekal sehingga hari ini. Kan Al-Quran kita baca tu tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang, dan kekal. Maka antara benda yang mencari adat juga, semua tak sampai tahap mukjizat, kita panggil dia karamah untuk para awliya Allah Ta'ala. Antara dia ialah karya-karya Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala. Di mana kalau Imam Ghazali ni ataupun Imam Ghazali sebenarnya bukan sahaja dikenali sebagai seorang ahli tasawuf. Bahkan sebenarnya profession beliau sebagai seorang ahli tasawuf ni sebenarnya di akhir hayat beliau. Sepanjang hayat beliau ni lebih dikenali sebagai seorang ulama kalam. Ulama kalam ni nama lain dia ulama aqidah. Ataupun kita kata kalau zaman sekarang ni dia macam, bahasa mudah dia macam apa? Pembela akidah. Apa-apa je isu akidah yang akan mula jawab Imam Ghazali antara. Sebab tu disebutkan oleh gurunya sendiri, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah, Al-Ghazali ni apa? Bahrun mughriq. Bahrun mughriq. Bahrun tu dia laut, mughriq yang menenggelamkan, yang melemaskan. Apa maksud dia? Ada banyak maksud ayat ni. Antara maksud ayat ni ialah Imam Ghazali ni apabila dia berdebat dengan mana-mana orang, dia akan menang. Disebabkan kecerdikan beliau dan penguasaan ilmu beliau. Maka siapa yang cuba berdebat dengan beliau ni ibarat cuba berenang di lautan dalam. Cubalah, nanti akan apa? Lemas. Itu antara sebab nama beliau, gelaran beliau ialah Bahrun Mughriq. Dan atas dasar sebab itu juga beliau dapat gelaran Hujjatul Islam. Beliau dapat gelaran Hujjatul Islam. Dan Imam Ghazali apabila beliau duduk di sekitar kurun 4 dan 5 Hijrah. Kita ni bila kita nak mempelajari teks akidah seorang ulama, kita kena tahu latar belakang beliau juga. Pada kurun 4 dan 5 Hijrah, dan Imam Ghazali ni berada di kawasan Tus. Tus ni sekitar Iran lah sekarang. Dan pernah juga pergi ke Nishapur ataupun Naisabur, masih di Iran juga. Di mana disebutkan oleh Imam At-Tibrizi Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala, bahawa era tersebut merupakan era yang penuh dengan kelompok yang nama dia satu Qadariyah. Qadariyah ni kita sekalikan dengan Mu'tazilah. Kemudian banyak juga kelompok Hashwiyah. Saya akan jelaskan sikit apa kelompok-kelompok ni. Kemudian kelompok yang ketiga ialah kelompok Syiah Batiniyah. Dan kelompok yang keempat yang dominan ialah kelompok ahli falsafah. Ahli falsafah kalau disebut zaman dulu ni bukan macam sekarang. Sekarang ni kalau sebut ahli falsafah ni macam apa? Pemikir kan? Siapa Zabak apa semua tu. Tak. Ahli falsafah dulu ni merujuk kepada satu kelompok yang mana kelompok ini mengikut seorang tokoh yang nama dia Ibnu Sina. Dan juga guru dia Al-Farabi. Yang mana Ibnu Sina dengan Al-Farabi ni, dua ni, mereka mengambil ilmu-ilmu, khususnya ilmu metafizik, ilmu pasal ketuhanan, ilmu pasal alam, sains alam ni, daripada sumber falsafah Yunani, dan utamanya ialah Aristotle. Okey. Jadi sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah didapati dalam sebahagian karyanya sangat mengingkari Ibnu Sina dan Al-Farabi sehingga sampai satu darjat ingin membawa kepada takfir, mengkafirkan. Jadi sebab tu Ibnu Sina ni di sisi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau ni bukan ahli sunnah. Beliau bukan ahli sunnah. Kita famous kan Ibnu Sina sebagai seorang tokoh perubatan. Betul? Ahli sains lah. Cuma tuan-tuan kena ingat, terma sains ni dia sebenarnya mula muncul kurun 18 Masihi. Baru lagi. Kurun 18 Masihi baru datang terma yang nama dia sains.
Sains tu datang daripada perkataan Latin yang nama dia Cynthia. Yang mana maksudnya apa Cynthia ni? Ilmu. Ilmu, pengetahuan. Sebab tu sains dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan ada hantar anak kan pergi mengaji sekolah Arab, kalau subjek sains tu nama dia subjek apa? Ulum. Kerana akar katanya adalah daripada lafaz Latin tadi, iaitu maksudnya ilmu. Jadi sains yang kita faham sekarang ni, yang fizik, biologi apa semua tu, dahulunya sebelum kurun 18 Masihi dia tak dipanggil sains. Dia dipanggil sebagai falsafah alam semula jadi, natural philosophy, ataupun dalam Arabnya tabi'iyat. Tabi'iyat iaitu apa? Kajian tentang alam ni. Yang mengkaji status api, apa nature dia. Yang mengkaji tentang pergerakan langit dan bumi. Tapi dulu cara kajian dia lain. Dia tak macam sekarang. Sekarang kalau kajian ni lebih kepada kita panggil dia banyak buat eksperimen ataupun empirik. Tapi dahulunya kalau dia orang buat kajian-kajian sains ni, dia lebih berunsurkan benda yang kita panggil sebagai metafizik. Metafizik ni dia mula mengkaitkan apa yang jadi dekat alam ni dengan satu pihak di atas sana. Okey, ni kita duduk dalam perbahasan falsafah lah. Namun kenapa sampai membawa kepada kafir dengan ahli falsafah ni? Kerana antara keyakinan yang difahami oleh ahli falsafah ni adalah alam ni tidak mempunyai permulaan. Alam ni tidak mempunyai permulaan. Ataupun kalau kita sebut istilah Arab tu, alam ni digelarkan sebagai qadim. Tidak ada permulaan. Dan kelompok selain daripada ahli falsafah ni, antaranya kelompok yang namanya Dahriyah, yang mana disebutkan dalam Al-Quran. Apa akidah Dahriyah ni? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak akan membinasakan kami ni melainkan dahar. Dahar ni apa? Zaman, masa. Jadi ikut konsepsi akidah Dahriyah ni, dia sama macam kalau kita kata secara miripnya dengan akidah reinkarnasi. Tuan-tuan pernah dengar akidah reinkarnasi ni? Kalau yang lapis-lapis, yang veteran ni saya tak pastilah. Tapi kalau anak-anak muda ni biasanya kalau dia orang suka tengok cerita macam anime, cerita-cerita kartun ni, dia orang akan familiar dengan istilah reinkarnasi. Dan dia ada dalam agama Hindu, iaitu bahasa mudahnya reinkarnasi ni, kalau apabila seorang tu mati, dia tak akan pergi ke syurga atau neraka. Dia akan hanya ubah bentuk kehidupan dia kepada bentuk yang lain sahaja. Kalau contoh orang tu mati dalam keadaan baik, bila dia mati mungkin dia akan jadi rama-rama, dia akan jadi haiwan-haiwan yang baik. Tapi kalau kehidupan dia tu jahat, bila dia mati dia akan bertukar jadi ular, akan jadi cacing, benda-benda yang kecil. Lalu benda tu, proses tu berkitaran tu berterusan. Dahriyah pula faham macam mana? Dahriyah pula faham macam alam ni memang tak ada starting point, dia dah sedia ada abadi. Yang silih berganti apa dia? Makhluk saja, kita saja. Jadi alam ni dia anggapkan sebagai macam satu vessel, satu orang kata apa? Satu kapal yang mana tidak ada destinasi mula dan tak ada destinasi akhir. Dia hanya jalan saja. Cuma yang silih berganti apa dia? Orang dalam tu. Jadi sebab tu dia kata wa ma yuhlikuna illa dahr. Yang membinasakan kami ini hanya masa sahaja. Kerana apabila alam ni dia tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran, dia ada Tuhan tak? Dia tak ada Tuhan. Sebab kalau dia sentiasa ada, dia perlu kepada pencipta tak? Dia tak perlu pencipta. Kalau air ni dalam botol, kalau botol ni air dah penuh, perlu tak lagi orang nak mau nuang kat dia? Tak perlu dah. Maka begitu juga, kalau alam ni sentiasa ada, maka dia perlu kepada pencipta ataupun tidak? Dia tak perlu. Maka sebab itulah kelompok Dahriyah ni tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Sebabkan itulah ulama menyebutkan kelompok Dahriyah ni kafir secara sepakat. Kesepakatan ulama, Dahriyah ni kufur. Jadi akidah ahli falsafah yang mana Aristotle lalu diwarisi oleh Ibn Sina Al-Farabi ni, dia ada satu trace idea ataupun akar idea yang sama, iaitu alam ni tak mempunyai permulaan. Cuma bezanya ialah mereka mempercayai adanya Tuhan. Itu beza dia dengan Dahriyah. Kerana ikut konsepsi akidah ahli falsafah ni, alam dengan Tuhan ni dia ada serentak.
Jadi kita faham Allah Ta'ala wujudnya ada permulaan ataupun tidak? Tak ada. Sentiasa ada. Namun ahli falsafah berpandangan bila Allah Ta'ala ada, secara langsung alam pun ada. Jadi kewujudan secara serentak. Jadi kalaulah Tuhan tak ada permulaan dan alam wujud dengan Allah secara serentak, maka alam ada permulaan atau tidak? Tak ada juga. Maka atas dasar ini kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala mencipta alam. Sebab itulah sebahagian ulama mengkafirkan ahli falsafah. Okay, ini ahli falsafah merujuk kepada siapa? Ikut ajaran akidah Aristotle. Bukan ahli falsafah yang sekarang ni jangan duk pergi kata siapa ni dah kafir ni. Tak. Okey. Ahli falsafah sekarang dia lebih merujuk kepada pemikir. Cuma zaman dulu bila sebut ahli falsafah, pemikir juga, tapi pemikir dalam masalah ketuhanan. Jadi bila main dalam masalah ketuhanan, bolehlah berlaku berkait dengan keimanan. Jadi pada era Imam Ghazali ni dia ada sekurang-kurangnya 4 firaq ataupun mazhab yang mendominasi era tu. Jadi samping ahli sunnah lah, iaitu mazhab Mu'tazilah tadi. Okay, kemudian mazhab Hashwiyah. Okay, Mu'tazilah ni secara mudahnya mereka ni menafikan bahawa Allah Ta'ala ni kita boleh tengok di akhirat kelak. Kerana apa? Kerana mereka pandangan bahawa kalaulah kita boleh tengok Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ni terhad pada suatu ruang dan tempat. Kerana mereka samakan Tuhan macam makhluk pada aspek ni, iaitu setiap benda yang kita boleh nampak, dia duduk dalam satu ruang. Memandangkan Allah Ta'ala tidak terikat dengan tempat dan masa, maka perlu dinafikan bahawa Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi bila kita isbat Allah Ta'ala tidak bertempat, Mu'tazilah cakap wajib juga kita tolak Allah Ta'ala boleh dilihat. Itu akidah Mu'tazilah yang paling masalah lah antaranya. Kemudian antara masalah lain bagi akidah Mu'tazilah ialah hamba ni dia mencipta perbuatan dia sendiri. Supaya apa? Supaya taklif terhadap kita tu ada nilai. Kalaulah perbuatan kita ni ditentukan oleh Allah, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak bagi pilihan. Ni soalan yang dikeluarkan oleh kelompok Mu'tazilah. Okay? Ini antara akidah-akidah mereka yang sesat. Kemudian kelompok kedua, kelompok Hashwiyah. Kelompok Hashwiyah ni, okay, mereka adalah kelompok yang secara mudahnya menerima bahawa Allah Ta'ala ni ada sifat-sifat makhluk. Mereka berpandangan bahawa kalau Allah berkata tu macam kita kata, dia keluar huruf suara. Tu antara akidah mereka yang sesat lah. Kemudian kelompok ketiga, kelompok Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah ni satu kelompok yang berpandangan bahawa kalau kita nak tahu kebenaran, kita tanya kepada Imam Maksum. Jadi setiap zaman ni kata kelompok Syiah Batiniyah ni, dia akan ada sekurang-kurangnya seorang Imam Maksum. Mereka ni lah pewaris kebenaran. Mereka ni lah penyambung wahyu. Apa-apa nak tanya masalah yang tak tahu, tanya Imam Maksum. Kemudian sikap mereka suka takwil ayat-ayat Al-Quran di luar kaedah-kaedah yang digariskan dalam ulum Quran dan bahasa Arab. Antaranya ialah apa? Bila mereka tafsirkan ayat wa in kuntum junuban, seandainya kalian ni dalam keadaan berjunub. Berjunub di sisi ahli Batiniyah, Syiah Batiniyah ni bukan yang kita faham ni, itu hadas besar yang disebabkan oleh sama ada haid ataupun keluar mani kan. Berjunub yang mereka faham ialah apabila seseorang itu membongkarkan rahsia dalaman tarekat mereka. Jadi dia macam ada ajaran rahsia di antara dia dengan guru dia dan kelompok dia. Siapa dia yang bocorkan rahsia ni dianggap berjunub. Maka mandi junub, dia orang punya taharah tu bukan mandi tu. Fahamnya ialah apa? Perbaharui ahid. Maksudnya perbaharui janji dia dengan guru dia untuk kita taubat dan tidak mengulangi perbuatan membocorkan rahsia guru tadi.
Ini antara dia orang punya cara dia orang takwil dan tahrif ayat Al-Quran. Dan banyak lagi lah kalau kita nak bincang kesesatan. Walhasil ada 4 masalah tadi. Jadi sebab tu kalau kita baca kitab-kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, kebanyakan kitab akidah beliau akan kita boleh faham merupakan respon kepada sekurang-kurangnya 4 mazhab tadi. Benda ni kita boleh nampak jelas antara kitabnya ialah yang namanya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Yang mana ia merupakan kitab yang kita kata kitab akidah yang tebal sikit lah, nisbah bagi Imam Al-Ghazali punya penulisan. Okey. Baik. Kemudian Imam Al-Ghazali ni dia duduk ataupun dia mengajar di sebuah tempat yang namanya, boleh kalau kita nak nisbahkan sebagai universiti pun boleh dah sekarang. Okey, yang nama dia Madrasah Nizamul Muluk. Okey, yang juga dikenali sebagai Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ni dia merupakan sebuah institusi ilmu, sebuah universiti yang diasaskan oleh salah seorang raja kerajaan Seljuk di sekitar tu yang nama dia Sultan Nizamul Muluk. Sultan Nizamul Muluk ni dia boleh dikatakan sebagai, kalau sekarang ni orang kenal kalau sultan yang saleh ni adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Kemudian sebelum dia ada Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ni antara nama yang diangkat-angkat ulama Islam sebagai pemimpin yang hebat ialah Sultan Nizamul Muluk. Kerana Sultan Nizamul Muluk ni kenapa dia tak famous macam Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih tadi? Kerana Nizamul Muluk ni dia bukannya macam ada pencapaian sebagai seorang conqueror, sebagai seorang yang membuka negara. Tapi sumbangan beliau lebih kepada aspek penyuburan institusi ilmu. Bahkan benda ni diakui oleh sarjana-sarjana barat dan orientalis bahawa cara pengajian universiti ni sekarang hari ni terpengaruh ataupun boleh kita kata ambil inspirasi daripada Madrasah Nizamul Muluk ni atau Madrasah Nizamiyah ni. Okey, di mana apa signifikannya Madrasah Nizamiyah ni? Dulu ni tuan-tuan dan puan, sebelum kurun 5 Hijrah, sebelum kurun 5 Hijrah ni, madrasah ataupun institusi ilmu ni kita panggil dia one man show. Maksudnya dia madrasah yang mana ada seorang tok guru, satu madrasah. Satu tok guru, satu madrasah. Jadi kalau tok guru tu mati, madrasah tu hidup tak? Habis? Sebab tu yang nama dia, kalau pondok-pondok madrasah dahulu ni dia istilahkan sebagai one man show, satu-satu je. Tapi bila datang Nizamul Muluk ni, dia kata, saya institusikan satu tempat ilmu dan saya bawa segala masyayikh, ulama-ulama duduk sekali. Dan kita susun silibus dan benda ni under ataupun di bawah kelolaan sultan sendiri. Duit semua datang daripada kerajaan. Dan saya nak institusikan benda ni ada 5-4 cawangan. Jadi Nizamiyah ni bukan sekadar ada di Naisabur, ada juga di Baghdad. Antara nama-nama ulama yang hebat ni yang mengajar di Nizamiyah ni siapa dia? Antara dia guru Imam Ghazali, Imam Tajuddin Islam Muhammad Al-Ghazali. Kemudian juga Al-Imam Abu Ishaq Al-Shirazi rahimahullah. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang masyhur dengan kitab beliau Al-Muhadzab dan juga Al-Lum'a. Okay. Jadi 3 tokoh ni nama dia boleh kita kata gergasi lah dalam mazhab Syafi'i. Al-Ghazali, Imam Haramain, Abu Ishaq Al-Shirazi. Jadi menariknya, inilah orang kata pattern pertama yang boleh kata antara universiti terawal dalam dunia, bukan sekadar Islam, dalam dunia, di mana dia ada style yang kita panggil sebagai dia ada visiting professor punya konsep. Visiting professor ni maksudnya seorang profesor daripada pensyarah lain, seorang pensyarah daripada universiti lain, tapi dia ada satu jawatan yang mana dia kena selalu pergi kat satu universiti ni untuk saling kongsi maklumat. Jadi Nizamiyah macam saya sebut tadi, sekurang-kurangnya ada 2 cawangan. Maka di antara cawangan Nizamiyah A dan B ni, di antara Naisabur dan Baghdad ni sering
bertukar-tukar masyayikh akan datang untuk sama ada munadharah, berdebat, membahasah, berdiskusi, mengajar dan lain-lain. Jadi sebab itulah Madrasah Nizamiyah ni nama dia gah dalam sejarah dunia pengajian. Bukannya sejarah Islam saja, sejarah dunia. Inilah yang boleh kata titik pertama jadi semua tu. Dan menariknya lagi, inilah kali pertama ilmu-ilmu akli, ilmu-ilmu Islam sama ada akli dan akli disilibuskan. Daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap ke satu tahap. Dan benda ni diwarisi daripada satu zaman ke satu zaman. Sebab apa? Sebab dia diinstitusikan. Macam sebelum-sebelum ni, macam saya sebut, setiap pondok satu tok guru. Jadi bila tok guru tu habis pondok tu, silibus pun tak sampai kat kita. Tapi macam Nizamiyah ni, silibus dia kekal. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah memasukkan ilmu falsafah, mantik, kalam dalam silibus Nizamiyah tersebut. Dan Imam Al-Ghazali yang kita nak mengaji pagi dan tengah hari ni sekali, merupakan tokoh yang mana orang barat ni dalam masa sama dia orang angkat, sebab memang dia bukan orang yang biasa. Dalam masa yang sama orang barat cuba nak benci dia dan letakkan stigma-stigma negatif dekat Imam Al-Ghazali. Antara dia apa? Antara dia adalah dikatakan bahawa Imam Ghazali ni lah punca kepada umat Islam ni mundur dalam bidang sains. Okey. Antara dakwaannya adalah kata Imam Ghazali punca kepada umat Islam mundur dalam bidang sains. Kerana apa? Kerana Imam Ghazali dia ada satu kitab ni tuan-tuan dan puan, yang mana kitab ni dia nak kritik ahli falsafah. Dan macam saya sebut tadi, sains sebelum kurun 18 Hijrah dia duduk dalam ilmu falsafah. Dan Imam Ghazali tegaskan akidah ahli sunnah bahawa kita faham bahawa undang-undang sabab-musabab ni ialah hukum adat, ataupun kita panggil sebagai sunnatullah. Kan macam selalu ustaz-ustaz, saya yakin tuan-tuan perempuan ni pernah mengaji juga akidah dengan ustaz-ustaz sebelum ni. Semua ustaz-ustaz tu ajar apa? Kalau makan Panadol, siapa bagi sembuh? Allah, bukan Panadol. Jadi yang ni kita panggil hukum adat. Namun ahli barat ni, ahli sains barat kata, kalau kita faham macam ni, kita memundurkan sains. Sebab kita cuba menafikan undang-undang sebab musabab. Soalan untuk kita jawab balik secara ringkas syubhat tadi. Ada tak kat sini kalau sakit dia tak ambil ubat? Ada tak hari ni umat Islam kalau dia sakit dia tak ambil ubat langsung? Ada. Tapi adakah itu majoritinya? Tak, minoriti. Majoriti kalau sakit nak cari ubat. Dan itu sendiri yang Nabi SAW suruh buat tadawu. Berubatlah kalian. Itu menunjukkan bahawa kita faham bahawa sunnatullah adat ni ada, ditetapkan oleh Tuhan. Cuma kita nak faham bila adanya, contoh bila adanya sembuh tu bukan datang sebab Panadol. Allah Ta'ala yang cipta kesembuhan. Cuma aturan Allah cipta, bila Allah cipta Panadol, Allah akan cipta kesembuhan. Jadi Imam Ghazali nak ajar kita betulkan cara faham yang tu. Lalu orang barat dia ambil idea tadi tu, masuk dalam tradisi falsafah sains mereka, dikenali sebagai idea yang namanya occasionalism. Occasionalism. Kalau tuan-tuan, saya rasa sebahagian besar ni insya-Allah orang hebat pernah mengaji bahasa Inggeris. Occasion ni maksudnya dia macam ada hubungan. Occasion tu, dia ada correlation, ada hubungan. Occasionalism ni dia nak jelaskan bahawa bila ada sebab, ada musabab, punca sebenarnya ialah pihak ketiga. Jadi ahli falsafah barat dia ambil daripada Islam. Benda ni disebutkan sendiri oleh tokoh mereka. Antara dia tokoh mereka ni nama dia Nicholas Malebranche, yang lalu diwarisi oleh yang famous sikit yang nama dia David Hume. Okay, ni sejarah falsafah lah. Cuma yang ni bukan yang kita nak baca pagi ni. Itu bukan yang usuluddin falsafah lain. Okay. Cuma saya nak jelaskan betapa hebatnya tokoh yang kita nak baca pagi ni. Setengah orang ni dia takjub kalau kita bincang tokoh sains. Contoh kalau
Kita tiba-tiba pagi ni kan datang masjid, tiba-tiba nampak poster daurah kitab Stephen Hawking. Oh, orang taman, hebatlah masjid ni, kaji pemikir sains, pemikir fizik. Tapi nampak, Imam Ghazali. Imam Ghazali je. Kalau belah Sepang ni je lah. Kan? Sedangkan Imam Ghazali ni lagi dahsyat daripada mereka tu. Okey. Jadi memang menjadi adab para ulama, sebelum kita mula bincang satu kitab, kita nak kenal dulu siapa tokoh tu. Okey. Kalau orang putih tu dia sebut apa? You need to know the man better. Kalau orang Melayu kita ada ungkapan apa? Tak kenal maka tak cinta. Okey. Baik. Jadi insya-Allah kita akan mula baca kitab ni. Dan tuan-tuan perempuan yang kurang mahir bahasa Arab, tuan-tuan boleh tengok kat terjemahan lah. Okey. Cuma saya tak baca terjemahan tu lah. Saya baca teks Arab dan saya urai terus daripada teks Arab tersebut. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu, jadi ada para ulama untuk kita sebelum mula baca kitab, kita akan sedekahkan Al-Fatihah kepada penulis kitab tersebut. Moga-moga dengan keberkatan Al-Fatihah tersebut kita dapat faham kitab ni dengan lebih baik. Okey. Ila hadratin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ahli baiti at-tahirin, wa ila ashabi ajma'in, wa khususan ila musannif hadha al-kitab Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, wa ila shaykhina wa jami'i mashayikhina. Lahum al-Fatihah. Sebelum tu saya nak buat satu disclaimer sikit lah. Suara saya ni kurang ada sikit sebab dalam minggu ni saya banyak program. Antara dia hari Jumaat hari tu saya ada bentang tesis sikit. Ada satu defense, jadi suara tu makan sikit lah. Okay. Jadi saya cubalah bagi yang sejelas mungkin. Okay. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Baik, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Menjadi adab para ulama untuk memulakan karya mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana nak iqtidaan bil kitabil aziz. Kerana nak ikut Al-Quran. Tuan-tuan kalau buka Al-Quran, ayat pertama apa yang tuan-tuan akan jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diikuti dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana nak ikut sunnah sebaik-baik kita, maka kita mulakan kitab kita dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Moga-moga dengan keberkatan apa yang dapat dalam Al-Quran dapat juga dalam kitab yang kita nak mengaji pagi ini. Okey. Kemudian lafaz Alhamdulillah tu. Okey, lafaz Alhamdulillah ni menurut Imam Sanusi rahimahullah, ia seperti suatu dakwaan yang diiringi dengan dalil. Lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Apa terjemahan dia tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah, kalau tuan-tuan ingat terjemahan dia, segala puji bagi Allah. Soalan, segala tu tuan-tuan faham dekat mana? Hamdu tu puji, segala tu main mana? Kalau yang mengaji bahasa Arab dia faham, segala tu datang daripada alif lam tersebut. Kalau tuan-tuan perempuan biasa yang mengaji tajwid, kita tak alif lam ni dua je, Qamariyah, Syamsiyah je kan. Tapi dalam bahasa Arab alif lam tu pun dia ada makna dia. Tapi menurut sebagian ulama, lam tu sahaja yang ada makna dia. Okay, alif lam ni dia dekat sini kita boleh faham sekurang-kurangnya dua makna. Makna yang pertama ialah alif lam lil kamal. Apa maksud alif lam lil kamal? Maksudnya bila satu lafaz campur dengan alif lam, automatik maksudnya ialah kesempurnaan. Iaitu bila sebut Alhamdulillah, maksudnya apa? Alhamdu al-kamil, iaitu puji yang sempurna. Jadi misalnya tuan-tuan perempuan nak puji anak-anak tuan-tuan kan, tuan-tuan kata Ibni huwa ar-rajul, tambah alif lam. Ataupun ar-rajul huwa al-ibni, ar-rajul huwa ibni. Lelaki ini, apa maksud lelaki alif lam kat situ? Lelaki yang sempurna, ar-rajul al-kamil. Lelaki yang sempurna ni ialah anak aku ini.
Okey, tu makna pertama alif lam. Makna kedua bagi alif lam ialah lil istighraq. Lil istighraq. Istighraq ni maksudnya apa? Kesemua. Yang tadi tuan-tuan kata tu segala puji tu. Datang daripada alif lam tadi. Sebab tu tuan-tuan nak mengaji tafsir, jangan tengok terjemahan sahaja. Wajib mengaji bahasa Arab. Tuan-tuan ingat satu kaedah ni. Sebelum awak nak tafsir Al-Quran, tanya dulu, awak tahu bahasa Arab ke tidak? Awak tak tahu, uskut, diam. Wajib diam. Wala taqfu fima laysa laka bihi ilm. Jangan sesekali berdiri di atas apa yang kamu tak faham. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua tu akan ditanya. Sebab sekarang ni dia ada satu barah tuan-tuan puan, dan tuan-tuan tak pelik kerana barah ni datang daripada golongan cerdik pandai. Kawan saya dia buat PhD dalam bidang anti hadis. Jadi dia adalah kaji sikit kelompok anti hadis ni. Dan surprisingly tuan-tuan puan, anti hadis ni kebanyakannya datang daripada background profesional. Engineer, ada juga engineer di sebuah syarikat petroleum yang famous. Maksudnya orang cerdik ke orang tak cerdik? Orang cerdik. Tapi dalam bidang dia lah. Dalam bidang lain dia tak cerdik lah juga. Cara dia faham, dia kata, saya tak nak faham Al-Quran dengan tafsiran ulama'. Sebab kalau saya faham dengan tafsiran ulama' ni, dia bias. Oh, dia tafsir ikut dia lah. Jadi apa saya buat? Saya kata, saya pergi tengok ChatGPT. Saya kata kat ChatGPT, kamu ni keluar dulu daripada mana-mana agama, lalu saya bagi ayat Quran ni, awak tafsir dengan ayat ni. Jadi dia kata dengan bangganya, saya memurtadkan ChatGPT dulu. Lepas tu saya nak tengok apa tafsir yang ChatGPT ni keluarkan. Ajib. Dahsyat. Macam mana orang yang mana dia boleh tahu pasal selok-belok ilmu petroleum, selok-belok ilmu apa, sains komputer, tapi dalam bidang agama dia boleh sampai ke tahap tu. Tu menunjukkan bahawa apa tuan-tuan? Setiap orang dia boleh alim dalam satu bidang, jahil dalam bidang yang lain. Tapi dalam bidang agama, kejahilan dia lebih mudarat. Sebab at least kalau dunia tuan-tuan, contohlah seorang jurutera, kalau dia cuai dalam ilmu dia, mudarat terbesar dia adalah kematian orang yang duduk dalam bangunan dia kan. Tapi kalau seorang ahli agama, ataupun orang yang cuba nak bercakap pasal agama, menyesatkan orang lain, mudarat dia di akhirat yang kekal. Kononnya niat nak bagi orang faham Al-Quran lah sekali, bila bangun-bangun lah masuk neraka belakang sebab faham Quran salah. Sebab tu kata Imam Ghazali, sebaiknya lah orang-orang awam ni bila dah mengaji fardu ain tu, buatlah kerja jual ikan apa semua ni, tak payah dah nak bercakap pasal agama. Sampai tahap tu Imam Ghazali sebut. Menunjukkan apa? Bahaya nak cakap pasal agama ni. Bahaya bagi bukan ahli dia. Tapi untuk ahli dia, bukannya bahaya, wajib hang cakap. Okey. Baik. Jadi kata Imam Sanusi, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tu satu dakwaan. Apa dakwaan tu? Dakwaan tu ialah kita berkata segala puji bagi Allah. Itu dakwaan tak? Secara umum dakwaan. Okey. Bila sebut kita ada satu kaedah ni dalam ilmu kalam, in kunta da'iyan fadalil, ataupun in kunta mudda'iyan fadalil, au naqilan fasihatu. Kalau kamu ni seorang pendakwa, maka kamu kena kemukakan bukti dan dalil. Benda ni kalau tuan-tuan tak mengaji agama pun tuan-tuan faham kan? Kalau orang pergi mahkamah, claim kata, oh tadi ni saya kena rompak, kena buat bukti lah. Kena lah buat bukti. Kalau ada claim tak ada nilai tak? Tak ada nilai. Jadi dalam agama pun sama. Bila awak dakwa satu benda, wajib nak bawa dalil. Wajib. Okey. Dakwaan kita ialah Allah Ta'ala berhak kepada segala puji. Jadi apa dalil dia? Lepas tu iaitu Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Sebab dia Tuhan lah, dia berhak dapat segala puji. Kerana apa?
Kerana kita boleh faham dalalah tersebut, kedalilan tersebut daripada dua aspek. Aspek pertama ialah aspek mudhaf, aspek perkataan Rabb tu. Kerana Allah Ta'ala apabila dia Rabb, dia Tuhan yang mencipta alam, yang mentarbiyah alam ni, yang menyusun alam ni, maka segala apa yang ada dalam ini milik siapa? Allah. Sebab tu kita ni dilarang untuk menghina antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana kita semua ni makhluk Allah. Sebab tu ada hadis kan, ada sebutkan, la tasubbu wajha akhik. Apa kata Nabi SAW, jangan kamu hina wajah saudara kamu yang lain. Ni duk nampak muka dia penyek sikit, kita panggil dia man penyek. Kan kita orang Melayu dia suka buat gelaran lagu tu. Saya tak tahulah belah Selangor ni ada ke tak, tapi di belah saya, belah utara tu biasalah benda-benda ni, gelaran-gelaran ni. Nampak dia bulat sikit, man bulat dan lain-lain. Tapi benda tu dilarang. Sebab apa? Sebab kamu tengah menghina ciptaan Allah. Maka apabila semua ini ciptaan Allah, layak tak dia dapat segala puji? Layak. Yang kedua adalah min jihatil mudhafi ilaih, daripada aspek alamin tu, iaitu daripada aspek kita ni sebagai alam. Iaitu alam ni adalah apa? Sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah ni, segala sifat yang dia ada daripada siapa? Allah. Maka sebab tu oleh orang yang kenal Allah, al-arif billah, dia takkan sesekali rasa diri dia bagus. Dia takkan sekali rasa diri dia hebat. Kerana apa? Kerana apa yang ada dekat dia daripada siapa? Allah Ta'ala sahaja. Kerana tu kata Al-Imam As-Sanusi, ma fil wujud illallah wa sifatuh. Tapi tambah satu lagi, ma fil wujud illallah wa sifatuhu wa af'aluhu. Yang wujud ni pada hakikatnya ialah apa? Allah, sifatnya dan perbuatannya. Perbuatannya siapa? Kita adalah ciptaan Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dan selawat dan puji ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in, dan kepada ahli keluarga baginda. Di sini datang satu soalan. Bukankah tadi kita sebut bahawa Imam Ghazali ni duduk di era Syiah Batiniyah kan? Jadi adakah ini menunjukkan bahawa Imam Ghazali terkesan dengan Syiah Batiniyah kerana hanya berselawat kepada ahli keluarga baginda tapi tak selawat dekat sahabat? I'tirad yang sama dikemukakan dekat bait matan Alfiyah Ibn Malik, wa alihi mustakmilina syarafa. Oh, ahli bait je lah, sahabat tak ada. Tu soalan dia kan. Maka dijawab, ahlul bait fi maqamid du'a umumul mu'minin. Ahlul bait fi maqamid du'a umumul mu'minin. Lafaz ahlul bait, yang ini keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila dalam kedudukan doa, yang ini tengah doa lah ni kan, khutbah kita, maka ia merujuk kepada semua orang mukmin. Kita semua ni ahli keluarga baginda pada maqam doa. Dan benda ni dinaskan sendiri dalam Al-Quran. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW lebih aula, yang ini apa? Lebih berhak terhadap diri kita ni berbanding diri kita sendiri. Bahasa mudahnya apa? Kalaulah Nabi suruh kita minum air, tapi kita sendiri tak nak minum air, maka siapa yang lebih berhak untuk dituruti? Diri kita kan Nabi? Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum. Dan isteri-isteri baginda SAW merupakan ibu kalian semua. Ummahatukum. Sebab itu kita sebut Sayyidah Aisyah ummul mukminin, ibu segala orang mukmin. Di sini kata guru saya Fadlatul Syekh Khalil Hafizahullah, secara dalalah iqtida dan dalalah iltizam. Maksudnya secara lazimnya
apabila kita faham bahawa ibu-ibu kita ialah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ialah siapa? Ayah lagi, ayah kita. Jadi hakikatnya kita semua ni satu keluarga. Fa asbahtum bihi ikhwan. Kita semua ni ahli keluarga. Sebab tu kata Tuan Syekh, tak sepatutnya kita sesama kita ni untuk saling hasad dengki antara satu sama lain. Tak sepatutnya kita sama kita ni untuk kotorkan lidah kita, untuk buat fitnah antara satu sama lain. Tak sepatutnya sesama kita ni ada rasa benci antara satu sama lain. Sebab kita semua ni ahli keluarga. Dan kalau kita faham bahawa ayah kita ialah Nabi SAW, sanggup tak kita nak cemarkan muka air muka ayah kita sendiri dengan membuat maksiat, dengan berkata keji, dengan akhlak yang buruk. Kalau kita ni misalnya anak, kalau bahasa mudahnya, kalau kita ni anak seorang ulama kat satu kawasan, ataupun anak menteri besar, boleh tak kita ni duduk di khalayak ramai untuk buat benda yang tak elok? Malu betul tak? Sebab takut cemarkan reputasi ayah kita ni orang yang dihormati. Tapi kalaulah ayah kita ni yang disebutkan sendiri dalam Al-Quran ialah siapa? Rasulullah SAW. Walaupun nasab kita bukan nasab darah, tapi nasab iman, nasab Islam tu, maka lebih berhak untuk kita menjaga air muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay? Maka Ahlul Bait kat sini merujuk kepada semua orang mukmin. Bukannya Ahlul Bait kat sini khas kepada Ahlul Bait maqam zakah, maqam zakat yang tak boleh terima zakat ni. Okey, sama ada Banu Hashim ataupun Quraisy mengikut satu pandangan. Baik, amma ba'du. Wa la'allaka taqulu hadhihi al-ayat allati awradtuha fi al-qism ath-thani تشتمل على أصناف مختلفة من العلوم والأعمال، فهل يمكن تمييز مقاصدها وشرح جمالها على وجه من التفصيل والتحصيل؟ يمكن تفكر في كل واحدة منها على حيالها ليعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعمل، ويتيسر عليه تحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر. Jadi kitab ni dia ada beberapa kisim, dia ada beberapa bahagian. Asalnya lah, sebab ni daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab tu kalau kita ambil saiz ni, dia tebal ni lah kitab tersebut, dia untuk cetakan baru. Jadi pada bahagian kedua kitab ni dia banyak ilmu berkait dengan perbahasan ilmu dan amalan. Lalu kata Imam Ghazali, mungkin kamu tanya dekat aku satu soalan. Di antara ilmu dengan amal ni, mana yang amal dan ilmu tersebut yang bersifat maqasid, yang bersifat induk? Bila sebut maqasid ni, maksud maqasid. Sekarang famous apa? Maqasid syariah kan? Maqasid ni dia lafaz jamak, plural daripada kataan maqsid. Okay, maqsid atau maqsad, yang mana ia merujuk kepada apa? Ma qusida ilaih, sesuatu yang mana kita nak tuju, ataupun tujuan akhir kita bagi satu perkara. Jadi ilmu pun dia ada ilmu yang kita panggil ilmu maqasid, iaitu ilmu yang mana tujuan akhirnya kita nak sampai dekat situ. Macam tuan-tuan perempuan, sebahagian besar saya yakinlah teman-teman muslimat ni dia suka buat kuliah tajwid, kelas tajwid kan. Baguslah. Cuma adakah tujuan akhir mengaji tajwid itu sebab nak tahu tajwid? Tak. Tujuan akhir mengaji tajwid sebab nak baca Al-Quran. Jadi ilmu tajwid itu kita tak kata dia ilmu maqasid. Kita kata dia ilmu alah, ilmu alat. Kita pun ilmu wasail, ilmu wasilah. Ilmu maqasid ni secara umumnya kita kata tiga lah. Dia banyak lagi lah, cuma kita ambil umum kepada tiga. Yang pertamanya ialah aqidah, yang keduanya ialah fiqh, dan yang ketiganya ialah tasawuf. Dan ini berdasarkan hadis Jibril alaihi salam
Hadis yang pertama ataupun yang kedua lah duduk dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah tu kan, yang mana Sayyidina Jibril datang dalam keadaan apa? Syadidul bayad, lam yura fihi atharu safar, kan? Tak nampak pun kesan-kesan musafir tu, dan sangat putih kulit dan baju dia pun semua. Lalu tanya tentang iman, Islam dan ihsan. Last sekali Nabi SAW kata, "Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itulah Jibril yang datang untuk mengajar kalian agama kalian. Walhasil maqasid agama, ilmu agama 3 tadi. Islam merujuk kepada fiqh, iman merujuk kepada aqidah, ihsan merujuk kepada tasawuf. Baik. Fa aqulu na'am. Aku boleh dalam kitab ini menjelaskan pembezaan di antara ilmu yang bersifat maqasid dan bukan maqasid. Okey? Dzalika yumkin fa innahu yanqasimu jumalu maqasidiha ila ulumin wa a'mal. Sesungguhnya benda yang bersifat maqasid ni terbahagi kepada ilmu dan amal. Ada ilmu yang memang kita kata ilmu ni maqasid, dan ada amal yang kita kata amal ni yang maqasid. Wal a'mal tanqasimu ila zahiratin wa batinah, wal batinatu tanqasimu ila tazkiyatin wa tahliyah, fahiya arba'atu aqsam. Dan amal terbahagi kepada amal zahir dan amal batin, dan amal batin terbahagi kepada tazkiyah. Tazkiyah ni apa dia? Penyucian. Dia zakah. Sebab tu kata Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh berjaya mereka yang zakkaha. Siapa dia? Mereka yang berjaya menyucikan nafsu mereka. Faqad khaba man dassaha. Tapi siapa dia yang tak berjaya menyucikan nafsu tu, dialah yang rugi. Okay. Manakala tahliyah pula ialah datang dalam perkataan halla yuhalli. Kalau kita mengaji bab zakat tu dia apa? Dia kata ada zakat huli, kan? Apa tu? Zakat perhiasan. Tahliyah ni maksudnya menghias, menghiaskan hati dengan sifat-sifat yang mahmudah. Okey. Walhasil ada 4. Ilmu, amal zahir, akhlak yang tercela yang wajib kita cuci, dan akhlak yang terpuji yang wajib kita hiaskan dengannya. Ulumun wa a'malun zahiratun wa akhlaqun mazmumatun tajibu at-tazkiyatu anha wa akhlaqun mahmudatun tajibu at-tahliyatu biha. Wa kullu qismin yarji'u ila 10 usulin. Dan setiap 4 tadi tu ada 10 prinsip, 10 asas. Bila sebut prinsip usul ni, dia jamak bagi aslun. Asas sama, asas, asal sama. Apa maksud aslun ataupun asas? Ma yubna alaihi ghairuh. Ma yubna alaihi ghairuh, iaitu sesuatu yang mana menjadi asas bagi benda lain nak terbina di atas dia. Lepas tu saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan yang pernah terlibat dengan engineering dan seumpamanya akan tahu bahawa kita kalau nak buat satu bangunan yang tinggi, kena letak dia punya pasak kan, dia punya pillar tu. Macam apa? Petronas Twin Tower tu setahu saya pasak dia berapa kilo bawah tu. Okey. Jadi itu nama dia asas. Ma yubna alaihi ghairu. Terbina di atas asas tu benda lain. Menunjukkan bahawa kalau asas ni tak ada, luaran tu tak ada nilai. Jadi kita ada kaedah idza batala al-aslu batala al-far'. Idza batala al-aslu batala al-far'. Kalau asal tu terbatal, furu' cabang pun terbatal. Kalau orang potong kayu pokok kan, dengan akar itu sampai potong, buah dia boleh dapat tak? Buah dia tak boleh dapat. Jadi kalau kita ada pokok, kita buang akar dia, kita buang batang dia, ada nilai tak kita letak baja nak bagi buah? Tak ada nilai. Macam tu jugalah amalan, ilmu pun dia macam tu. Ada ilmu yang mana kalau tuan-tuan tak settle ilmu ni, ilmu lain tu tak ada guna mengaji. Kerana tak ada nilai. Sebab asal dia terbatal. Ya.
Sama juga kalau kes ibadah ni, bahasa mudahnya, ibadah fardu ni lah usul dia. Okay, ibadah fardu ni dia punya usul. Tapi ibadah yang sunat tu dia punya furu'. Dia ada satu penyakit ni, ataupun bila kita katakan sebagai talbis iblis lah, bahawanya apabila seorang tu sibuk buat benda yang sunat tapi amalan wajib tak settle lagi, tu antara bentuk talbisnya. Solat fardu tak habis qada lagi tapi seronok nak solat tahajud. Sebab apa? Sebab sebut tahajud ni dia nampak soleh sikit. Kan, kalau orang tanya solat apa malam ni? Solat tahajud. Oh, hebat ni. Tapi kalau kita abang kata malam ni solat apa? Qada subuh tadi. Oh, keji kan. Dia ada sentimen tu. Sama juga. Nampak apa ni? Sedekah. Bagi sedekah dekat orang ramai. Nampak mulia. Tapi rupa-rupanya nafkah keluarga tak bagi lagi. Ada nilai tak? Tak ada nilai. Sebab tu saya nasihatkan kepada jemaah-jemaah yang sebahagian ni dia bagus kan, ikut khurus tabligh tu kan. Itu sangat bagus. Dan setahu saya kebanyakan tabligh sekarang ni dia dah disistemkan dan diformalkan. Sebelum khuruj tu wajib selesaikan nafkah keluarga dulu. Tapi ma'al asaf asyadi, ada juga sebahagian tu dia nak khuruj tapi nafkah tak bagi. Ini antara bentuk orang yang tertipu. Dan saya yakin orang tabligh yang hakiki pun akan lawan kelompok macam ni. Dia nak benda yang seronok, yang nampak sunat tu lagi seronok daripada apa yang wajib. Sama juga, nak belanja kawan seronok, nak belanja ahli keluarga kedua. Ni penyakit parah yang ada dekat umat masyarakat kita. Dia berlakon. Depan orang dia jadi baik, depan orang dia pemurah, depan orang itulah malaikat. Tapi balik rumah dia yang paling keji, dia yang paling jahat. Ni parahlah masyarakat kita. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada kita ni jauh dengan ulama'. Yang mana ulama' ni mendidik kita untuk tidak berlakon dalam amal ibadah kita. Betul kan daripada rumah? Kalau daripada rumah kita masak, luar pun kita akan masak. Okay. Wa kullu qismin yarji'u ila 10 usul wasmu hadzal qismi kitabul arba'in fi usuluddin. Faman syaa'a an yaktubahu mufradan falyaktub fa innahu yashtamilu ala zubrati ulumin Quran. Jadi siapa yang nak mengkhususkan 10 usul bagi setiap ilmu ni boleh dia buat. Kerana apa? Ia mengandungi zubdah, inti parti bagi ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Maksudnya kalau tuan-tuan khatamlah kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ni dengan guru yang mahir, insya-Allah segala usul ilmu dalam Quran tu tuan-tuan dah ada. So bila tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca ayat ni, tuan-tuan akan faham, oh, ini daripada ilmu mana? Ini daripada ilmu mana? Ini furuk dia mana? Sebab tu siapa dia yang nak mendalami ilmu Asmaul Husna, ilmu sifat nama, ilmu nama-nama Allah Taala, dia kena mengaji usul dia dulu, itu ilmu akidah. Setengah orang dia nak mengaji nama Allah tu, tapi akidah dengan Allah dia tak tahu lagi. Maka macam mana dia nak faham nama Allah Taala Al-Ali, yang maha tinggi? Jadi dia faham, oh maha tinggi ni, kalau saya duduk kat Kota Kinabalu, saya lagi dekat lah dengan Tuhan daripada kawan-kawan saya yang duduk kat bawah kat Sandakan tu. Dia ada akidah macam tu. Sebab dia faham Ali tinggi ni, tinggi-tinggi tu. Ada juga yang faham bila angkat takbir Allahu Akbar, maha besar tu maksudnya saiz. Oh maha besar. Besar. Macam besar. Besar saiz. Sebab saya pernah tengok seorang video ni, seorang ustaz daripada ni lah, Bumi Seberang. Dia orang kata apa, Konoha lah. Dia kata sebab apa Allah Ta'ala kita tak boleh lihat sekarang? Sebab katanya Allah Ta'ala ni sangat besar. Diibaratkan daripada langit pertama dengan langit kedua ni, langit pertama saiz dia macam shilling, langit kedua tu macam padang pasir. Langit kedua dengan langit ketiga, langit kedua macam shilling, langit ketiga macam padang pasir. Berterusan sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh nisbah ke Arash pun shilling dengan padang pasir. Punya besarnya Arash. Dan katanya Allah Ta'ala lagi besar daripada Arash, dan Allah berada di atas
Arsh. Jadi sebab besar sangat, macam sains sebut dia cakap, macam sains sebut kalau benda tu besar sangat kita tak nampak. Jadi ni akidah yang minta maaf cakap tak betul, sesat. Okay. Kerana apa? Kerana nak kenal Allah Ta'ala tanpa ilmu. Dia nak yang furuk, tapi usulnya tak ada. Okay. Baik, jadi insyaAllah kita berhenti sekejap untuk 10 minit. InsyaAllah kita berhenti sekejap dalam 10 minit. Dalam mungkin 10.55 macam tu kita sambung balik. Sebab jadi penceramah ni dia kena tekan break sendiri. Dia kalau dia tak tekan break ni, dia seorang lah pergi, orang lain dah masuk gong lah. Okey. Allah SWT boleh kat sana. Dalam sini, dalam bilik tu ada caji. Dalam bilik. Mana celik? Pulak. Di sini.